Yang ketiga, seorang bapa telah meninggal dunia, harta Allah yarham seperti TV, peti sejuk, mesin jahit dan macam-macam lagi telah dibahagikan kepada anak dan cucu secara bebas ikut nak bagi. Apakah hukumnya? Apakah perlu dikumpul kesemuanya terlebih dahulu dan dikira mengikut faraid dalam pembahagian harta tersebut seperti wang tunai dan tanah? Dia kata mati dah, si mati ni harta tu ni pakat ambil ikut dang gitu lah. Monok di aku ambil TV, aku ambil pinggan aku ambil gerobak. Tak. Dia kata boleh tak lagu tu? Ke kena kumpul semula? Baik, kita jawab. Jikalau semua waris bersetuju dikelakukan seperti ini, maka sah. Mana waris? Waris ni orang yang makan pusaka. Katakan yang mati ni suami, isteri dia setuju buat gitu, mak ayah dia kalau ada lagi setuju buat gitu, semua anak dia setuju buat gitu. Tak, sebab dia kata cucu mari ambil kot ni. Sebab cucu dah ada bukan waris, dah anak ada, cucu dah akan saka. Nah, tapi cucu boleh tak? Tak apalah. Waris kata cucu boleh ambil kot, siapa-siapa ambil. Hukumnya tak ada masalah. Tak. Tapi kalau maknanya ada di antara waris yang nak supaya dibahagikan mengikut faraid, tak sah pengambilan seperti ini. Dia nak ambil gini bukan faraid ni pakai ikut sir ni, dia mesti setuju semua waris. Waris bukan anak beranak, waris adalah yang makan saka. Kalau dia ada anak tu waris, cucu bukan waris. Kalau dia ada ayah, mayat ni ada ayah tu waris, toki tak boleh, tak akan saka, tak boleh cakap banyak, dia ada hijab sekat situ. Tak, dia beradik ada, tak boleh cakap, tak boleh kata apa pasal si mati ada anak. Adik beradik ada panggil anak beranak je, anak si mati waris. Jadi yang makan saka mak dan ayah si mati, isteri atau suami dia, anak dia. Hak lain bukan waris kalau hak ni ada. Faham? Jadi kalau ada seorang waris kata tak kena buat gini, bakal ambil gini, bakal ikut sir, maka tak boleh. Kena kumpul semula ikut faraid. Ikut faraid. Ayah 1/6, mak 1/6, anak perempuan 1/2 daripada hak bagian laki-laki. Dia gitu. Dan bukan bagi peti sejuk, kena nilai harga ni. Dia harta ni bukan mah dengan piti saja, termasuk tadi TV berapa harga? 200 orang nak beli, jual 100. Kali belah 3 pula TV 1/3. Tak. Putih sejuk boleh depan, boleh tahan, boleh buka air, boleh belakang lah bunda. Jadi jual piti sejuk ni beli 1000 dia laku 400, ambil 400. Pinggan aku jual second hand laku 200. Kumpul tu faraid. Malaikat bila semua waris berkumpul setuju ambil berlebih kurang dah, pasal payah nak jual-jual ambil lebih kurang. Kita bagi pinggang tak apa, setuju lah ke? Setuju. Ni kita peti sejuk. Kita mana mesin basuh, pasal ini kita malas basuh. Umpamanya ada apa lah, dah sama-sama waris. Cucu tu bik luar dulu, sama-sama masuk dapur, pak dara pergi jalan pasar, sama masuk dapur, toki hidup kat ni wakaf. Pasal orang nak bagi mu tak ada kena-mena. Dan kalau mari tetel juga sunat hadiah ke dia, sekian 3 amat. Bunyi tak boleh. Sebab tu kita tak akan saku, jangan bunyi. Kalau orang panggil mari nak tengok bagi, saya cakap banyak duduk senyap situ. Tapi sunat beri pada orang yang tak akan saka. Sunat beri juga kerana dia mari. Nak bagi saka ni dah mu 84,000 kira-kira sebebang gitu. Ni berapa ni? 167,000 boleh. Tiba-tiba tengok pot dara dia kaki mari juga. Jangan beri dia balik kosong. Sunat beri kepada dia. Ada mu 84,000 takkan tak lazim dia balik kosong. Ni 25,000, ni 2 duduk tanah, ni 3 ekar, dah dia beri yang siap. Aminai. Dia gitu. Jangan beri dia balik kosong.